Salam sini, Mak. Assalamualaikum. Hai. Jom pergi kat kebun. Jom pergi kebun tengok sayur. Tengok sayur. Itu tanam biji. Itu tanam semai biji benih. Sekarang jom tengok jadi apa dah. Garden kita. Pokok ni pun dah buah. Ni tengok buah besar sikit dah. Buah plum. German plum. Buah dia sebelah sini. Buah dia sebelah sini. Tengok buah. Itu dia. 3 bulan baru dia masak. Ni tengok ni buat kebun. Tu Mak tanam pokok labu. Ni tengok. Hari tu tanam kecil tujuk ni. Naik dah. Itu Mak tanam. Ni panjat naik atas dah. Jom tengok sayur apa kita ada tahun ni. Ni pokok jagung itu kecil tu. Tu dia jagung kita dah besar. Tengok berbuah dah. Jagung cepatnya kan. Baru sebulan. Tu. Lagi satu mana sini nampak. Anak-anak jagung tu buat ulam. Ni apa? Ni pokok daun pokok labu kuning. Labu kuning. Labu kuning. Nak ambil daun dia kan? Ni pokok terung. Terung pun nak buah dah. Buah dah, bunga dah. Buah. Tu, satu lagi. Ni tengok ni. Ni tengok. Kobas ni. Kobas bunga. Jom. Tengok tu. Itu tanam kecil kan? Ni bunga. Anak pokok hari tu. Ni kelih. Dalam sebulan dia besar. Ni. Tunjuk tu sini. Ni. Tengok. Kawan-kawan tu tengok sini. Wah. Ni. Tu dia. Nampak? Tu. No, boleh makan juga. Ni terung. Semua terung ni cili. Terung cili. Tu cili. Itu tomato. Bunga banyak. Bunga baru tengah bunga. Jagung. Dan ni kopi korek apa tu? Tu pokok serai. Tu serai. Ni. Serai pun dah naik. Dalam tu ada kangkung. Kangkung tanam pula semai biji kangkung. Pokok kacang panjang. Ni naik dah. Tengok. Tu dia. Kacang panjang dia climb dah tengok. Naik sampai atas ni dah. Tu dia. Nanti dia penuh sampai atas tu. Ni kedai daun som tu. Tu dia Mak pergi ke som. Beli cacat kecil kurus. Kan beli kecil je anak pokok kurus. Sepokok kurus $6 kan sepokok kan. $6 lah kurus ingat tak naik dah. Ni pacak tengok. Tu pun ya naik dah. Tengah panjat. Ni daun ni. Ni daun ketumbar. Sedap wangi ni. Organik. Hak duk jual market tak wangi mah. Ketumbar Ni empuk sikit naik ni. Ni timun. Ni pokok timun. Naik dah kedai. Timun. Sangkut dah tadi dia. Macam biasa dalam ni. Ni tak tengok lagi pokok strawberry. Tu buah dia. Strawberry pagi tadi dah petik. Boleh makan sehari 10-15 biji. Tu pokok cili. Cili. Esok tak dapat makan. Sampai ke jalan Zanung dah atas batu dah kelih. Ni tengok cili. Ni baru bunga-bunga. Tak ni cili buah dia balik tu pun. Tu. Ni. Sebelah ni buah dia. Ada. Dah tu. Ni, nampak? Tengok kulit ni. Pokok labu dia climb. Kita buat tempat trellis dia. Ada ni. Tu Mak tengah petik strawberry. Mak di sini tak tunjuk lagi pokok apa ni? Cilantro. Besar dah jagung kan? Pokok jagung. Strawberry. Mak dapat strawberry. 2 biji. Pagi tadi berapa biji? 18.
Jom pergi dekat tepi ni pula ni. Area ni nak tanam rumput. Before masuk winter nak tanam rumput. Jom tengok. Cili. Tengok macam kebun dah. Ni tengok ni. Yang pegang cili dia ni tengok. Ni ananas kecil dia lari masuk dalam lubang pokok. Pokok dia dah buah dulu dah. Pokok saya tanam tak buah, lihat dia buah dulu. Ni kobai bunga lagi. Dia kecil sikit lagi. Kobai bunga, hujung tu jagung. Ni pokok bawang. Ingat api. Putih makan tak makan dia berubi bawah. Jadi bawang. Ada pokok sayur manis. Ni sayur manis. Nas beli batang dia. Ni cili. Tu jagung tengok. Wangi ni kan? Wangi. Tak macam hak market. Ni organik. Ni kailan. Kailan. Baby kailan. Ni daun asam lah. Sayur asam. Sedap buat masak. Udang kat mak. Dan kangkung. Kangkung mu dah boleh petik dah. Kangkung campur dengan jagung. Ni saya tengok pokok papaya saya buang biji sini nak cuba tengok naik juga tu. Biji mak tanam 100 biji. Papaya ni. Naik dah. Pokok boleh lah petik. makan daun dia tu lega. Buah pinggang lega kencing manis. Kalau di kampung buang biji tepi longkang tu naik lah. Ampun. Papaya saja. Sini kena semai. Jom pergi tengok pokok apple. Pokok apa tu? Basil. Pokok ni. Pokok Thai basil ni. Kalau goreng telur ke, gulai siam ke, masuk daun. Kemangi. Pokok kemangi ni apple. Apple 30 biji buah dia. So kita tinggal 2 biji je. Sebab nak pokok jadi kuat. So tak nak bagi buah lebat. Sebab pokok ni kurus lagi kan. So inilah so far. Apple 2 biji. Mak tengah berdiri. Masuk dalam kebun seronok. Tapi tak boleh petik lagi sayur. Tak boleh petik. Kopi bunga. Yang ni pun apple juga sebiji. Pokok ni tinggal sebiji. Apple ni kan. Nak makan saja nasi sikit kan. Lapar main. Daun limau anu kan. Daun limau anu tu buat ulam tu. Daun limau. Ni kena pucuk balik ni. Pokok limau. Tupai. Tupai kurit. Ni apa buah ni? Ni pokok limau purut. Ni pokok limau purut. Blueberry. Raspberry. Jom pergi depan. Ada garden bunga. Pokok bunga kat depan. Yang kita tanam hari tu dah naik dah bunga. Kat sini maghrib pukul 8.40. 8.40 baru masuk maghrib. Tengok pokok bunga. Zinnia besar dah kan. Hari tu zinnia kecil. Ni zinnia dah besar. Ni boleh. Depan rumah. Banyak dah bunga. Pokok petunia ni. Pokok petunia cepat betul besar. Dalam 2 minggu macam tu dia dah penuh. Tu apa mak nak tengok pokok pudina depan tu. Pudina pun jadi hutan. Jadi semak dah tengok. Pokok pudina. Hujan snow terang mana pun tak mati. Tutup snow tinggi pun hidup balik. Jadi banyak.
Lavender. Oh, tahun ni pear tak ada buah. Pokok pear ni macam ni. Dia setahun buah, setahun tak buah. Macam tu. Lavender. Bunga lavender. Ni lah lavender wangi. Duduk dekat sini wangi bau dia. Ni lavender jenis wangi. Ada geranium color pink. Hari tu hujan lebat. So nak stream balik, buang semua bunga-bunga dia, and dia naik balik. Tepi rumah tengok pokok peach. Ni hydrangeas. Okay. Aduh, penatlah. Kawan-kawan aku. Oi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasihlah semua-semua. Tak lupa lah semua. Terima kasih. Stay tuned next video. Okay. Bye. Cakap bye. Bye.